Morning. Hari ni aku buat vlog menggunakan Honor Magic 7 Pro disebabkan iPhone aku nak pakai untuk buat kerja-kerja lain. Hari ni ada banyak gila kerja aku nak kena settlekan, video rumah, video jam dan beberapa produk lain lah. Jadi aku hari ni record menggunakan Honor Magic 7 Pro. Kau rasa kualiti dia macam mana? Aku rasa kualiti dia cun-cun disebabkan dia menggunakan 200 megapiksel, sensor yang besar, aperture yang besar. Jadi kau rasa on start on. Cumanya aku tak pasti mic ni ke problem ataupun phone-phone Android yang tak support mic ni. Disebabkan mic ni bila aku pakai dekat iPhone, dia bunyi dia lain. Bila aku pakai dekat Android, bunyi dia lain. Bukan aku cerita pasal Honor Magic 7 Pro, aku dah try pada Google Pixel 9, aku dah try pada Tecno, dia bunyi dia sama. Kenapa bunyi macam tu Kenapa bunyi macam tu? Aku tak pasti. Ataupun mic ni pun aku kena setting elok. Nanti aku kena tengok balik dekat apps Mauno, apa cerita. Nanti mic ni aku akan review kat korang. Tapi seriously bunyi dia lain. Cuba korang dengar balik video ni dengan video sebelum ni. Bunyi dia sama ke tak? Sekarang kita singgah ke Lotus sebabkan kita nak beli susu. Lately ni kita dah mengerapkan diri untuk minum susu. Nak tambahkan kalsium. Kita pun dah makin tua ni. Tapi susu ni dah naik harga. Itu harga dia RM5. Ni, susu Lotus. Itu RM5. Tapi sekarang dah jadi RM6.70. Kita dah jumpa. Ini dia. Memang betul lah RM5. So, kalau letak dalam peti dia mahal sikit lah. Dalam peti dia mahal sikit. Cuma aku tak pasti. Sama ada harga dia berubah disebabkan makasih ataupun macam mana. Hari ni tak banyak sangat benda yang aku cerita dalam video dan produk-produk pun tak ada disebabkan aku terlampau busy. Aku settlekan video-video aku, video kereta lah, video rumah lah, video jam lah. Cerita pasal jam, kebiasaannya aku pakai jam macam ni. Tapi aku rasa macam aku nak pakai jam ni. Wah, ini adalah Huawei Watch Fit 4. Jam ni belum release lagi, tapi aku dah dapat pakai. Macam. So kalau korang nak tengok harga dia berapa, untuk hari ni korang tengok harga dia sampai RM9,000. Kalau korang nak, korang boleh stay tune, tunggu sampai dia launch, korang akan dapat tahu harga sebenar dia. So mulai hari ni, aku akan pakai Huawei Watch Fit 4. So kita akan buat macam-macam aktiviti. Yang biasa dia ada banyak feature-feature baru dan nanti aku akan tunjuk kat korang. Ini dia Huawei Watch Fit 4. Benda ni harga RM9,999. Right, jom aku tunjuk kat korang apa yang ada kat dalam dia kalau korang beli. First kali bila kita buka, kita akan nampak jam tu sendiri. Ini dia Huawei Watch Fit 4. Wah, tu dia, memang nice. Lepas tu, apa yang kita nampak lagi? Dekat bahagian depan ni, kau nampak sini ada logo kertas. Dekat bahagian dalam ni, dia ada buku manual dan macam-macam benda lah. Jadi benda ni standard, memang kita tak akan pakai lah. Dekat sini pula ada logo kabel dan jom kita buka. So dia. So ini kabel yang digunakan. Jom kita tengok kabel dia. Wah, bukan besar lagi kabel dia. Dia menggunakan kabel jenis magnet dan sambungan dia menggunakan USB-A. Tu dia. So ini kabel yang akan cas korang punya Huawei Watch Fit 4. Nice. Okay. Aku nak cerita banyak pasal dia punya spek tak boleh disebabkan benda ni belum release lagi. Jadi kalau korang nak beli sekarang, korang kena bayar harga RM9,999. Tapi kalau korang nak murah, korang tunggu sampai dia release Huawei Watch Fit 4. Tapi sebelum korang beli, biarlah aku pakai dulu ya. Biar aku pakai dulu. So inilah jamnya. Korang tengok, bukan cantik lagi. Wah, tu dia. Dekat belah kiri, korang akan nampak dia ada scroll button dengan button panjang macam ni. Dekat sebelah kanan dia pula, dia ada mikrofon dengan speaker. Unik pada aku ni, dia menggunakan tali jenis getah lah. Tali jenis getah, dan kalau korang perhatikan dekat bahagian sini, dia ada tulis Huawei. Lepas tu dekat bahagian belakang, seperti biasalah, dia punya sensor dekat bahagian belakang ni. Dia pakai pengikat jenis biasa lah. Yang biasa korang pakai dekat jam. Dia pakai pengikat jenis macam ni. Lepas tu kalau korang perhatikan dia punya button ni.
dia ada tulisan. Korang boleh nampak tak? Dia ada tulis Huawei Watch Fit. Untuk penggunaan dia, aku tak boleh tunjuk sekarang. Korang boleh stay tune, tunggu dalam next video. Aku akan buat review penuh pasal benda ni. Dan juga aku akan pakai dia selama beberapa minggu untuk test. Ini dia, Huawei Watch Fit 4. Kalau korang berminat, korang boleh tengok dekat aku punya link bawah ni. Tengok harga dia berapa. Macam, korang nak beli tak nak? So, itu untuk video unboxing lah. Sebenarnya ada banyak lagi video aku kena buat. So, mungkin vlog kali ni dia agak pendek lah. Sebab aku pun tak banyak borak dalam kamera. Disebabkan hari ni aku agak busy. Nak settlekan kerja aku yang sana, yang sini, yang itu, yang mana, yang apa. Jadi banyak sangat kerja aku nak kena settlekan. Jadi aku tak dapat lah buat video banyak-banyak untuk video kali ni. Mungkin vlog kali ni pendek saja. Untuk video produk ni sepatutnya aku upload pada hari esok, iaitu 16 hari bulan. Tapi dia kata boleh je upload pada pukul 10 malam ni. Memandangkan aku pun akan upload vlog aku ni lewat. Jadi aku pun decide untuk upload hari ni juga berbanding kita tunggu hari esok 16 hari bulan. Korang nak aku buat apa dengan jam ni? Adakah korang nak aku pergi berjoging ke? Nak aku berlari ke? Nak aku naik basikal ke? Cuba korang komen. Mungkin ada benda yang aku boleh buat dengan jam ni. Supaya boleh tunjuk kat korang apa kehebatan yang dia ada. Dan ada satu benda yang best. Benda ni aku tak pasti aku boleh releasekan tidak. Tapi benda ni sangat-sangat function pada aku bila aku pergi kedai. Jadi features tu aku akan cerita dalam next video. Jadi itu saja untuk vlog kali ni. Jadi kalau korang berminat, korang boleh check out dia punya link dekat bawah pasal Huawei Watch Fit 4. Dan jangan lupa like, komen dan subscribe. Thank you so much. Kita jumpa dalam next video. Geraklah. Oh, lupa. So, sambil-sambil tu juga, just nak cerita lah. Ini setup terbaru aku. Aku ada beli pokok kecil. Lepas tu background aku dah ada berwarna hijau. Ini pun sebab aku dah check warna apa yang sesuai. Jadi bila aku check balik dekat dalam aku punya monitor ni, memang betul. Memang cantik. Memang cantik. Cuma aku tak adalah pro lagi. Aku study sendiri je. Maybe kalau ada siapa tahu pasal lighting, boleh tolong tunjuk aja macam mana aku nak buat lighting lagi kan. Sebab aku ada banyak je. Kat belakang ni ada RGB. Dekat depan ni ada RGB 1. Dekat sini pun ada RGB 2. Tapi yang ni dua ni aku pakai warna kekuningan macam tu. Putih kekuningan. Dan belakang ni aku ubah kepada warna hijau. Aku ada satu lagi RGB. Mana aku tak pakai. Aku ada 3. So ada 3 RGB mana aku boleh setting lah. Jadi kalau sesiapa yang dalam ni bijak dalam lighting, bijak dalam video kan, korang cuba suggestkan kepada aku warna apa, degree berapa, brightness berapa. Korang tolong suggestkan kepada aku color apa yang sesuai untuk aku buat vlog, untuk aku buat video review. Dekat belakang, dekat ni semua aku ada 3 RGB. Jadi korang tolonglah suggestkan aku ya. Jadi mungkin itu saja untuk video kali ni. Thank you so much kepada semua yang dah stay. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Itulah tanda-tanda korang support aku. So kalau korang nak aku review apa-apa lagi, jangan lupa komen dekat bawah. Dan kalau korang nak check out harga dia berapa, korang boleh pergi tengok link dekat bawah. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam next video. Gerak lu.